Tu tahun bila tu? Pada itu tahun 88. Tahun saya lahir. Tahun 88. Saya kira saya muda lagi lah. Kita perlu lihat contoh di SKM ni selalu saya tekan bahawa satu nadi satu ada tuju. Sebab dalam tentera pun dia ada satu peluru satu musuh. Betul. Kan one shot one kill. Jadi kita ambil izan tu. Maksudnya kita dalam apa pun kena gerak sama. Betul. Koperasi ni adalah satu entiti perniagaan sebenarnya. Ya. Jadi kadang-kadang bila kita berhadapan dengan publik ataupun masyarakat luar, mereka kurang arif tentang koperasi ni dan memikirkan koperasi ni sebagai satu persatuan saja. Sekolah pun tempat kadang simpan duit ke tahu. Saya beli coki-coki je time sekolah dulu dekat koperasi. Ni beli buku. Ya, boleh Beli buku, beli pemadam. Lepas tu marah hai. Minta duit lagi. Oh gitu, oh macam tu. Sembang lebat tapi gaya mesti padu. Oh gitu. Okey, kembali lagi kita dalam podcast Oh Gitu. Oh macam tu. Sembang lebat, Gaya mesti padu. Okey, ini orang kata episod yang Khotimul lah. Yang ke-6 Yang terakhir untuk tahun ni. Untuk 2025 2025 ni. Rasa macam sedih pula Tapi saya rasa gembira sebab kita dah capai satu benchmark yang lain lah untuk Oh Gitu kali ni. 2025 ni kita dah buat 6 untuk hari ni, termasuk yang hari ni. Berbanding tahun lepas. Kita dah berjaya 2 je. Ni 6. Tapi tahun depan mungkin kita nak Mungkin kita akan gasak lagi lah untuk Oh Gitu ni kan. Betul. Dan ada 12 episod ke? Betul. Dan untuk makluman kita baru lepas mengadakan Hari Koperasi Negara. Hari Koperasi Negara. Dan kita nak mengajak para penonton untuk sama-sama Kita lihat recap ataupun sorotan highlight HKN 2025. Okey. Sama-sama kita tengok kan. Let's roll. So hari ini first day untuk Hari Koperasi Negara 2025. Suasana dia sangat happening, sangat best. Dekat luar yang paling best, kita boleh saksikan pameran askar. Lepas tu pula ada durian. So macam-macam makanan. Kita ada food truck juga kat luar tu. Kami datang daripada kampung Melewah Pasir, datang untuk meraihkan Hari Koperasi. Sangat teruja lah sebab macam-macam ada. Pengalaman saya sampai di Melaka, pekarangan MITC, macam-macam saya dapat lihat. Kita juga ada peluang pekerjaan. Lepas tu kita ada program Jom Masuk IPT. Penerimaan pengunjung daripada seluruh negara, ahli-ahli koperasi datang dapat maklumat daripada kita untuk memerlukan maklumat, info-info, kursus-kursus yang ditawarkan. Untuk saluran macam angkasa, produk-produk dipasar-pasarkan, pusat latihan di IKMA dan rakan-rakan strategik yang lain. Kat dalam tadi saya didedahkan dengan pelbagai info, maklumat daripada pihak pelbagai agensi, koperasi sendiri yang bagi talk. Okey, sebelum ni saya tak tahu sebenarnya saya boleh buat pinjaman sebagai usahawan.
bandar hingga ke desa telah membuka peluang, membina harapan dan menjadikan Koperasi Nadi Kebersamaan Rakyat Malaysia. Dan juga kita juga ada cabutan bertuah dan juga jemputan artis, hati-hati jemputan penyanyi-penyanyi jemputan. Jadi mala kita Melaka Pulau Melengkau atas pagau. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti. Tak kisah dari mana tuan-tuan datang, orang di MITC sedia menanti. Terima kasih kepada koperasi yang telah menyediakan peluang untuk kami, rakyat Malaysia. Jumpa lagi di SKN. Macam menarik bukan? Tapi gambar kita tak ada lah. Gambar kita tak ada. Tak apa, kita behind the scene je. Kita behind the scene. Yang penting event tu berjaya dan semua orang happy, gerakan koperasi pun happy pada hari kejadian. Betul. Yang penting berjaya lah. Berjaya. Dan orang main lumpur memang tak boleh duduk di depan. Itulah. Saya tak pernah main lumpur Cik Arif. Lumpur Saya rasa Cik Arif Dia ni duduk bandar pun sebenarnya patut kulit macam gelap sikit. Gelap sikit lah. Okay. So kita hari ni special. Okay, hari ni tapi special dah jadi klise lah. Dia luar biasa lah kita pakai. Kita panggil luar biasa sebab tetamu kita kali ni bukan kaleng-kaleng lah. Penutup kita bawa yang paling hebat, paling top, paling kita banggakan lah. Ya, betul. Yang kita ada di dalam gerakan koperasi ataupun di Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni. Mungkin Cik Sapong boleh perkenalkan lah. Okey, saya mengalur-alurkan kedatangan yang berbahagia Lieutenant General Datuk Ahmad Nurihan bin Jalal. Betul kan? Betul. Okey, saya cerita sangat panjang tau. Kita kena beritahu jawatan beliau sebagai pengerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Selamat datang Datuk ke podcast Oh Gitu. Terima kasih. Terima kasihlah Datuk kerana sudi terima undangan kita. Walaupun selepas ni ada jadual yang agak padat. Betul. Bukan senang nak dapat slot Datuk untuk kita punya podcast ni. Ya, dari sampai tunggu episod 6. Baru dapat Okay. So kita nak jam terus kepada mungkin ramai yang nak tahu. Selama ni kita punya pengurusi terdiri daripada orang-orang awam lah. Bukan tentera. Bila saya dengar tu Lieutenant General, saya pun macam meremang dulu tempuk. Lepas ni kita kena kawat ke apa kan? Itu yang kita takut. Saya rasa kalau kita dah kawat dulu, Cik Ali tak macam ni figuranya. Saya masa sekolah, saya kawat saya lari. Saya masuk silat. Okay. So itu yang bila dengar tu. Tapi bila kita mengenali lebih dekat, saya agak satunya kagum walaupun beliau background tentera, tapi ada kata wawakan yang orang panggil humanism. Mungkin itu yang kita dia lebih manusiawi lah. Orang kata kan. Lalu kadang tentera ni dia keras dan dengan disiplin dia. Jadi mungkin kita nak tahu sikit lah latar belakang Datuk mungkin sebelum masuk tentera dan dalam tentera tu apa yang Datuk jawatan apa yang Datuk jawati lah. Okay, dipersilakan. Terima kasih atas jemputan pada hari ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih juga kepada SKM. Terima kasih kepada gerakan koperasi kerana selama lebih kurang hampir 2 tahun saya bersama dengan gerakan koperasi ini. Jadi banyak perkara-perkara yang saya lihat dan setelah saya lihat dan saya terjemahkan untuk kebaikan koperasi itu sendiri melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Saya ni memang 37 tahun dengan tentera. 37 tahun. Sebenarnya kalau 37 tahun ni untuk seorang berpangkat general ni ataupun brigadier general ke atas ni sebenarnya mungkin satu tempoh yang sebenarnya tidaklah lama pun. Sebab ada yang dalam perkhidmatan yang lebih daripada 40 tahun pun ada. Tetapi sebab saya selepas daripada belajar barulah saya masuk tentera, jadi saya tempoh masa perkhidmatan saya tu 37 tahun. Jadi dalam tempoh 37 tahun tu dalam tentera, hidup dalam tentera, kita membina kepimpinan, membina disiplin dan masa yang sama juga membina satu kemampuan untuk kita membuat keputusan, sesuatu keputusan dalam keadaan terdesak. Jadi itu dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan tekanan yang tinggi. Jadi itu adalah satunya aset yang saya rasa sebab seorang pegawai tentera atau anggota tentera itu yang ada.
Jadi selepas daripada bersara, iaitu pada awal tahun lepas, maka alhamdulillah saya telah diamanahkan untuk meneruskan khidmat saya bersama SKM oleh pucuk pimpinan negara. Bukannya di medan perang tetapi di medan yang berbeza. Medan selera juga kan? Medan selera tu kalau dulu di KL tu memang adalah kita ada benteng kan. Benteng zaman saya sekolah. Nah, sekarang ni banyak dah medan selera tu. Jadi kalau kita tengok ni, ini merupakan satu kesinambungan perjuangan lah saya melihat tu sebagai tu. Jadi kalau dulu di medan yang berbeza, sekarang ni di medan, bukan medan selera ya. Jadi dulu untuk mempertahankan negara, tetapi sekarang ni adalah membina kekuatan, cuba untuk membina kekuatan ekonomi rakyat. Ya, membina kekuatan ekonomi rakyat dan juga melalui gerakan koperasi. Jadi itulah yang saya boleh katakan 37 tahun dalam perkhidmatan. Alhamdulillah saya telah diberi peluang lagi sekali untuk bersama-sama menyantuni rakyat. Jadi saya rasa ini satu amanah yang besar yang saya perlu jalankan. Jadi saya rasa macam tak cukup lagi tu Ada Cuma saya ada terlalu umum. Soalan personal saya lah saya nak tanya. Kalau Lieutenant General ni, di mana ranking dia di dalam tentera tu? Itu saya nak tahu. Dalam tentera ni adalah pangkat yang paling tinggi sekali adalah General. Tetapi sebenarnya pangkat yang paling tinggi sekali adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera, iaitu Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, iaitu sebagai Field Marshal. Itu adalah 5 bintang. Field Marshal 5 bintang. Dan seterusnya dalam tentera sendiri 4 bintang atau General. Lieutenant General adalah yang kedua, iaitu 3 bintang. Dan kemudiannya di bawahnya pangkat-pangkat kemudian lah. Major General, kemudian bawah 1 bintang Brigadier General. Dan seterusnya ke bawah. Kita rasa berbangga lah. Saya tak pernah terbayang lah ataupun termimpi untuk kita interview Saya sebenarnya ni asalnya arwah ayah saya. Dia adalah bekas komando lah, komando 69. First batch sekali waktu Kinta. Dia boleh Kinta. Waktu tu first batch sekali lah. So saya agak memahami lah macam mana rutin, karakter seorang tentera. Sebab ayah saya kalau dia masuk hutan, dia keluar 3 bulan sekali. Lepas tu dia balik tu, dia akan someone yang lain tau. Tapi kita kena memahami lah kan dia punya kerja pakai apa semua. Dan saya rasa sangat berbangga lah bila ada seorang yang berpangkat tinggi di dalam tentera berkhidmat untuk bersama-sama kita di SKM untuk menerajui gerakan koperasi di Malaysia. Datuk tak cerita lagi perjalanan karier. Yang tu saya rasa mungkin ramai orang nak tahu. Sebab kita kalau di dalam tentera orang panggil anggota juga, anggota tentera. Dan koperasi pun dia tak boleh panggil ahli, sebenarnya anggota. So anggota-anggota koperasi mungkin dah nak tahu karier Datuk starting mula mana dengan terakhir. Kalau lah benda tu tidak PNC lah. Boleh. Boleh. InsyaAllah. Saya bermula sebab saya daripada Palapis dulu. Palapis ITM dulu, bukan UI. Sekarang UITM lah. Dulu ITM. Saya super junior lah, tapi saya tak masuk dalam Palapis. Sebab tak ramai nak masuk. Saya dah berlapis. Sebab batch saya pada masa tu, squad saya lah. Squad mate saya ada 63 orang. Daripada 100 lebih, kita tauliah 63 orang. Tetapi kemudiannya, selepas daripada itu, maka saya melanjutkan pelajaran juga di tempat lain. Tetapi apabila selepas daripada melanjutkan pelajaran, balik. Kemudiannya saya masuk tentera. Sebagai seorang pegawai wataniah di dalam kerahan. Dikerahkan. Kerahkan ni maksud dia seorang pegawai wataniah biasanya sukarela. Tetapi mereka dikerahkan atas sebab-sebab keperluan oleh negara pada masa itu, iaitu kita perlu memenuhkan batalion infanteri yang berada di Lebuh Raya Timur Barat. Kita ada 5 batalion pada masa itu. Timur Barat maknanya Gerik lah. Daripada Jeli bawa sehinggalah ke Gerik. Jadi saya berada di batalion yang kedua, iaitu di Batu Melintang. Pada masa itu. Tu tahun bila tu? Pada itu tahun 88. Tahun saya lahir. Tahun 88. Saya kira saya muda lagi lah. Jadi bermula dari situ, kemudiannya pada tahun 90 saya telah ditukarkan ke Korisi Diraja. Dan daripada situlah terus sehinggalah saya bersara. Kekal di Korisi tu Yes, berada dalam Korisi Diraja.
Dan jawatan saya yang terakhir adalah sebagai Ketua Pengarah Persiapan Pertahanan. Jadi itu jawatan saya yang terakhir. Maknanya kalau situ banyak lah yang tu mungkin kita tak, kalau nak korek kena ajak minum kopi lah. Tapi di situ banyak merantau luar negara, banyak pelbagai bahasa ke yang Datuk belajar ke macam mana? Itu salah satu keperluan lah. Contoh kalau bahasa tu adalah keperluan yang biasanya satu yang digalakkan untuk kepada pegawai dan juga anggota perlu ada. Sebab setengah operasi itu memerlukan bahasa, memerlukan trade craft, dia panggil trade craft atau kepandaian ataupun kepakaran tertentu. Jadi setiap pegawai dan anggota perlu di-equipkan dengan perkara tersebut. Barulah boleh kita menjalankan satu tugas. Sama macam koperasi. Koperasi pun sama juga. Kita perlu ada ilmu-ilmu tertentu. Betul. Jadi barulah kita confident untuk menjalankan tugas kita. Kan? Okey, kita pergi soalan yang kedua. Jadi sepanjang itulah karier Datuk, pernah tak terlibat dalam medan tempur dan apa mungkin momen-momen yang kata paling Datuk ingat lah sepanjang kerja tu yang boleh kita aplikasi dalam gerakan koperasi? Satu momen yang paling melekat dan dekat di hati Datuk lah. Yang sampai sekarang Datuk ingat ketika Datuk berkhidmat dengan tentera. Memang kalau kita tanya anggota tentera ni ataupun pasukan keselamatan ni memang banyak momen yang dia akan ingat sebenarnya. Banyak momen tu. Cuma kadang-kadang momen tu terlalu banyak, mereka tak boleh nak pilih. Saya sendiri pun tak boleh nak katakan mana yang terbaik, mana yang tidak. Tetapi beberapa operasi, contoh operasi yang kita lalui daripada zaman sebelum peletakan senjata oleh Parti Komunis Melayu, sehinggalah sekarang yang terakhir operasi saya terlibat adalah Ob Daulat, iaitu di Lahad Datu. Jadi itu adalah momen-momen yang menarik. Kenapa momen yang saya ambil? Momen yang saya kira ni sebenarnya bukan lebih kepada operasi itu, tetapi dia adalah lebih kepada momen di mana apabila kita menjalankan satu operasi, satu misi telah diberikan kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita mungkin maklumat yang kita dapat tu ataupun kita berada dalam keadaan serba tidak pasti. Tetapi itulah yang kita perlu kita perlu carikan, kita perlu dapatkan itu sebelum kita menjalankan operasi. Jadi momen ni yang antara yang saya rasa yang perlu yang sangat saya akan ingat. Sebab tak ada maklumat yang sempurna. Tidak ada tapi tanggungjawab perlu dipikul. Jadi berdasarkan kepada sesuatu maklumat tu maka kita perlu melaksanakan tugas tu. Jadi ini antara momen yang paling saya minat sekali, saya suka adalah bersama dengan anggota. Bersama dengan anggota ni dalam operasi. Sebab itu kadang-kadang apabila kita bersama dengan anggota kita ni, mereka ni adalah anggota-anggota yang sebenarnya rela mati untuk kita. Dan kita pun rela mati untuk mereka. Ini ada beberapa pengalaman yang saya lalui bersama-sama dengan mereka. Inilah dia. Sebab itu sampai sekarang saya masih lagi berhubung dengan bekas-bekas anggota saya, bekas-bekas pegawai saya dan juga bekas-bekas pegawai kanan yang lebih daripada kanan daripada saya. Sebab inilah kata orang tu, soldier never dies kan, they just fade away katanya. Macam tu. Jadi pengalaman tu apa? Macam sama lah, macam Arif juga kan, kita melihat kalau berjumpa dengan kawan-kawan lah, kawan sekolah, jadi benda tu akan maka akan keluar balik. Kadang-kadang ada gembira, ada mengalihkan air mata. Itu yang kita. Jadi salah satu bila Datuk sentuh perkara tersebut, satu cerita Nabi lah yang kita ingat. Apabila Nabi Musa naik ke Gunung Tursina tu, meninggalkan kaum dia, situ dia punya kaum dia tu berantakan. Jadi kat situ kita boleh belajar satu konsep kepimpinan. Kita tidak boleh meninggalkan kita punya tu lah. Kita punya anak buah dan juga kita punya pasukan kita lah. Betul. Dan kalau kita lihat Nabi Muhammad, dia tak pernah lah melakukan perkara tersebut kecuali masa mendapat wahyu pertama je lah. Arif dah macam PU dah. Saya cuma pakai topi. Okey, kamera tu orang ingat tu songkok. Tapi itulah mungkin saya nak tambah sikit daripada situ. Zafuan dengan Arif. Ada daripada pengalaman tu, maka saya cuba bawa pengalaman-pengalaman tu ke SKM. Iaitu sebagai satu contohnya, kalau kita tengok yang pertama sekali dalam tentera kita ada mission first, people always. Baik. Jadi maksud dia kat sini kita fokus kepada misi kita, tetapi jangan abaikan kemanusiaan. Betul. Humanism betul. Manusia yang dalam sistem tu sendiri.
Kan sebab inilah yang akan bersama-sama kita mengorak bersama-sama. Macam koperasi juga. Betul. Kan kita tak boleh hanya pengurusi setiausaha saja, tapi Ekonomi ahli saja. sekali. Betul. Itu yang perlu ada. Yang keduanya adalah disiplin berkenaan dengan pelaksanaan. Disiplin pelaksanaan ni apabila satu misi telah diberikan, maka kita perlu laksanakan. Strategi yang hebat saja tak berguna. Betul. Kalau kita tidak sendiri tak ada disiplin untuk nak melaksanakan. Betul. Itu penting. Dan yang terakhir kalau kita tengok dalam ni, kalau bahasa orang kampung Safwan lah, unity of effort. Kan unity of effort. Hati maksud dia keseluruhan satu jentera tu semua tu kena bergerak sama. Kesatuan usaha tu. Dia tak boleh cuma ketua saja pergi ataupun anak buah saja pergi kan. Kalau betul, pergi betul. Tidak, ini mesti dalam satu pasukan kerana kita perlu lihat contoh di SKM ni selalu saya tekan bahawa satu nadi satu ada tuju. Sebab dalam tentera pun dia ada satu peluru satu musuh. Betul. Kan one shot one kill. Jadi kita ambil iran tu. Maksud dia kita dalam apa pun kena bergerak sama. Betul. Ya, satu misi, satu nadi, satu ala tuju. Mana dia selarilah dengan kita punya betul. operasi Jadi itu yang saya satu untuk tekankan di sini. Ya, saya rasa kita dah dengar panjang tentang pengalaman Datuk dan amat tertarik jugalah mengenai pengalaman. Ada yang boleh aplikasi macam tadi, satu peluru satu musuh, ni satu untuk semua, semua untuk satu. Musketeer Musketeer lah. Okay. Saya rasa sebelum kita menutup episod ataupun fasa pengenalan ni, kita pergi kepada soalan terakhir lah. Kita tengok saya ingin bertanyakan kepada Datuk mengenai apa pandangan ataupun persepsi Datuk sebelum Datuk join Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan juga pengetahuan Datuk tentang gerakan koperasi sebelum Datuk persepsi join lah Suruhanjaya Koperasi. Betul. Ya, Datuk tentera mesti anggota. Mungkin masa tu buat pinjaman je ke kan. Dah masa ni baru tahu. Terima kasih. Sebenarnya ni soalan ni bagus lah. Sebenarnya bukan semua orang tahu pasal koperasi. Betul. Tak semua orang. Bila kita pergi mana-mana pun berjalan-jalan pergi menyantuni koperasi pun ada setengah daripada mereka yang belum dalam koperasi, mereka tidak tahu pun berkenaan koperasi ni. Jadi semasuk dengan saya juga. Saya semasa dalam tentera ni yang saya tahu koperasi tentera. Betul. Yang mana saya memang ahli. Kan ahli koperasi tentera, kita bayar yuran juga apa semua. Dan yang keduanya sebab kita ada BPA. Potongan kasar sebab pinjam duit tadi betul. Jadi terus terang saya cakap dulu, saya fikir kan macam koperasi ni sebenarnya ada tempat pinjam duit je. Pemikiran kita begitu. Saya tak pernah terfikir bahawa koperasi ni sebenarnya boleh buat lebih. Ada lebih perkhidmatan dia lebih daripada itu. Jadi ini memang agak saya nampak macam bila saya diamanahkan untuk memegang jawatan sebagai pengurusi ni, saya buat homework saya. Rupanya saya cakap terang, sebenarnya banyak benda yang saya tak tahu. Memang terlalu banyak benda yang saya tak tahu. Jadi maksud dia di sini, saya siapkan diri saya dulu untuk apa yang perlu kita buat. Kalau tidak, kemudian barulah kita tahu sebenarnya kita ada lebih daripada 16,000 koperasi. Bahawa kita lebih daripada 7 juta anggota. Sebenarnya rupanya satu gerakan ini satu gerakan besar dan aset yang berbilion ringgit tu semua sekali. Maka inilah jadi apabila masuk dalam ni baru saya sedar ia bukannya satu institusi yang kecil. Betul. Tetapi ia sebenarnya kita boleh lihat dia sebagai satu kuasa ekonomi rakyat. Betul. Ya, satu kuasa ekonomi rakyat dan ia perlu digerakkan secara strategik lah. Yang penting dia tidak meninggalkan masyarakat lah. Betul. Ini sebab dia ekonomi rakyat kan. Jadi perlu dilihat bahawa maka jika digerakkan secara strategik dia boleh memacu ekonomi negara. Macam kalau kita tengok untuk Dakom Dasar Koperasi Malaysia 2030 juga kita untuk melihat bahawa sekurang-kurangnya kita ada 5% KDNK. Itu sebenarnya satu benda yang perlu kita objektifkan, perlu kita capai itu. Jadi rupanya dia besar. Jadi nampak sangatlah bahawa sebenarnya sebelum saya masuk dalam SKM ni sebenarnya senang cerita pengetahuan saya maybe cuma 2% saja. Tapi nak kata pun bukan Datuk je, saya pun 25 tahun duduk di Taman Koperasi Polis. Masuk ni baru saya tahu. Di Gombak. Koperasi Gombak. Koperasi. Alhamdulillah aku tak tukar lagi dekat IC kan. So masuk SKM ni barulah kita menjiwai lah
gerakan koperasi tersebut. Okay, saya rasa kita tamat di segmen yang pertama Sama-sama. untuk podcast kita bersama Datuk. Dan kita akan segmen yang kedua. Kalau rasa menarik, tunggu. Kita ada soalan yang menarik jugalah. Panas sikit lah. Panas sikit. Boleh panas sikit. Okey, boleh. So kita akan kembali selepas ini Baik. di segmen yang kedua. Baik. Kembali kita ke dalam segmen yang kedua podcast kita, iaitu Oh Gitu, Oh macam tu. Sembang Lebat Gaya Mesti Padu. Okey, kita dah pun segmen yang kedua. Okey, segmen yang kedua ni saya rasa kita nak sentuh lebih mendalam sikit tentang gerakan koperasi. Dan Selama Datuk 2 tahun kat sini. 2 tahun, apa hampir 2 tahun Datuk bersama kita. yang menarik lah. Okey. Siapa mungkin nak tanya? Okey, saya pergi kepada soalan yang pertama sekali lah untuk Datuk. Bagi selama 2 tahun Datuk bersama gerakan koperasi ni, pandangan Datuk sepanjang lawatan-lawatan yang yang Datuk pergi ke koperasi-koperasi, apa pandangan Datuk dan bagaimana persepsi Datuk berubah setelah Sebelum? hampir 2 tahun bersama dengan gerakan? Sebelum masuk dan sekarang ni masih dalam ni lah. Saya rasa Datuk dah banyak pergi kepada sektor-sektor perkhidmatan yang kita ada. Jadi mungkin Datuk boleh kupas sikit lah. Terima kasih. Saya rasa dah banyak juga koperasi yang saya pergi. Tetapi kalau mungkin Arif dengan Sapuan perasan, koperasi yang saya pergi ni kebanyakannya adalah koperasi mikro dan kecil. Kebanyakannya. Kerana ini kalau kita mengikut teori Wallerstein ke ataupun Syamil Amin ke, iaitu berkenaan dengan center and periphery, ataupun pusat dan juga pinggiran. Ya. Dalam teori social science kita melihat bahawa selalunya center ni adalah mereka yang kalau secara geografinya di Kuala Lumpur, Ipoh, Penang, apa semua sekali. Tetapi yang berada di geografi yang di pinggiran ni perlu kita ambil. Betul. Kita perlu kita tekankan juga. Kerana mereka yang berada di center ni biasanya adalah koperasi-koperasi yang bagus. Bukan bagus, maksudnya koperasi-koperasi yang berada di tahap yang tinggi. Ya, tetapi mereka yang berada di pinggiran ni ada koperasi yang melibatkan mereka yang berada di kampung. Yang mana kadang-kadang mereka pun tak tahu pasal koperasi ni apa semua. Yang perlu kita walaupun setengah-setengah belia yang berada di kampung sendiri pun tak tahu lagi. Berkenaan dengan koperasi ni mereka tak tahu. Jadi ini yang saya tekankan selalu, koperasi yang kecil, mikro dan kecil untuk disantuni lah. Untuk disantuni, yang banyak saya santuni. Kerana selalu saya berkata bahawa kalau kita tengok, saya cakap saya bangga kepada koperasi ini bukan sebab saiz koperasi tu, tetapi keberanian koperasi itu untuk mencuba. Semangat untuk mencuba. Setengah koperasi itu sebab mereka melihat bahawa walaupun mereka berada di pinggiran, macam di kampung ke ataupun apa, tetapi mereka tahu bahawa masa sekarang ni kerajaan sedang ke arah begitu serius berkenaan dengan keterjaminan makanan. Jadi mereka melihat apakah yang perlu dibuat. Kan, dari segi pertanian ke ataupun benda-benda yang melibatkan jaminan makanan. Yang keduanya, yang mana mereka juga tahu bahawa benda-benda yang melibatkan teknologi. Kan, kita asyik cerita pasal AI lah, macam-macam. Kan, semua sekali. Sedangkan makanan tak cukup. Yes. Jadi maksud ni, mungkin ni mahal mereka nak seimbangkan ni, mereka pun tahu. Ada setengah tu mungkin yang tak tahu. Maka ini yang kita perlu kita santuni. Jadi, ini antara pengalaman saya yang saya pergi bahawa koperasi-koperasi kebanyakannya yang saya lihat ni, yang perlu kita tengok adalah koperasi yang perlu untuk memasuki sektor tenaga hijau. Ini salah satu. Ni sektor baru lah. Sektor baru. Yang keduanya adalah koperasi-koperasi yang kalau kita tengok, koperasi yang berjaya untuk mendigitalkan koperasi itu sendiri. Ya. Teknologi tadi kan. Betul. Kita jangan masih berada di pemikiran yang lama. Masih pakai call center. Tetapi ada juga koperasi saya tengok yang koperasi berada di luar bandar ni, yang dah berumur sampai umur 70 tahun, tetapi teknologi dia orang ingat. Satu koperasi tu saya tengok apabila saya sedang melawat dalam 1 bulan koperasi kebangsaan, mereka sedang buat live TikTok. Umur 70. Jadi saya cakap dengan dia bahawa bagus. Kan maksud dia
sedikit sebanyak mereka mengikuti. Betul. kan. Sedangkan ada setengah daripada kita ni kadang-kadang benda-benda social media ni pun mungkin tidak berapa kurang arif dari situ. Another thing adalah sekolah yang koperasi sekolah yang berjaya menguruskan keuangan dengan baik. Sebab koperasi sekolah ni mereka masih muda kan. Betul. Mereka dapat menguruskan koperasi ni keuangan koperasi itu dengan baik dan sangat berdisiplin. Ni saya puji cikgu-cikgu yang ada kat situ dan juga sekolah-sekolah ni. Saya tak sebutlah sekolah atau sekolah college vocational di mana. Spesifik Jadi saya tak sebutlah di situ. Dan satu lagi adalah koperasi-koperasi, ada koperasi nelayan dan juga koperasi pekebun kecil yang berani untuk membuat produk hiliran. Produk hiliran. Itu satu benda yang suka juga. Ada koperasi yang buat begitu. Saya rasa bukan banyak juga koperasi yang ada. Kalau kita tengok dalam pameran HKN, pameran-pameran yang ada, mereka terlibat dalam pameran PMKS ataupun pameran lain, kita tengok mereka memang ada buat produk giliran. Inilah yang sebenarnya kita nak. Mungkin dari sini yang perlu kita bantu adalah dari segi ilmu-ilmu untuk pemasaran, kan, ilmu-ilmu teknikal yang lain. Betul. Tetapi semangat mereka dah ada. Jadi saya bangga kepada koperasi-koperasi ini kerana dia membuktikan bahawa koperasi ini bukannya sebagai hanya satu social entity sosial, tetapi dia melihat ni sebagai entiti perniagaan. Ya, betul. Entiti perniagaan yang berpaksikan kepada kebersamaan. Ini koperasi. Jadi saya tak sebutlah sapuan koperasi yang mana. Mana yang dengar tu boleh ambil semangat lah. Boleh ambil semangat ni. Tapi saya sukalah dengan teori Datuk tadi sebab saya masuk sini kita diperkenalkan dengan teori Pareto. Mungkin saya tak cukup faham lah teori tu. Tapi dia duk tekankan 20% yang kecil. Maknanya koperasi besar lah. Tapi akhirnya nanti kami sebagai pegawai ditanya juga yang dorman ni apa dia. Jadi runtuh sudah teori tu. Teori itu sebagai kita punya sandaran. Ya, betul. Sandaran. Sebab saya pun maklumkan kepada di kementerian sendiri bahawa KPIs dia ada tu betul. Tetapi saya ada prioriti keutamaan-keutamaan tertentu. Sebab apabila kita berjaya menyantuni mereka yang berada di pinggiran di luar bandar, betul, maka ini akan menjadikan satu komuniti yang kita cerita pasal kebersamaan tadi. Betul. Kebersamaan. Jadi mereka akan bersama-sama dalam satu wadah perniagaan. Betul. Dan saya rasa mungkin kalau Datuk setujulah, koperasi-koperasi besar ni dia boleh apply salah satu prinsip koperasi iaitu kerjasama antara koperasi. Mungkin yang di KL ni boleh bantu koperasi-koperasi di pinggiran ni. Yang di pinggiran di pedalaman. Dari segi modal, pengalaman dan sebagainya untuk boost up dia punya, kalau kata dia buat untuk pertanian, mungkin itu dia boleh bantu. Betul. Yang tu kita boleh katakan sebagai satu konsep dipanggil konsep payung ataupun captaincy. Yang saya sepanjang 10 tahun ni belum nampak lagi benda tu diimplementkan implement yang betul-betul punya lah. Faham. Jadi kita harap mungkin ada usaha lah. Memang sedang dalam usaha. Kita konsep payung dan juga captaincy memang kita telah sedang usahakan untuk koperasi premier dan juga top 100 ni. Dan sektor-sektor melalui sektor mereka supaya mereka sebagai jadi payung kepada koperasi yang sedang dekat. Bagus. Saya cadangan Arif tadi itulah memang sedang kita dalam pelaksanaan. Input daripada apa yang Datuk cakap ni amat saya tertarik bila Datuk berkatakan tentang koperasi ni adalah satu entiti perniagaan sebenarnya. Jadi kadang-kadang bila kita berhadapan dengan public ataupun masyarakat luar, mereka kurang arif tentang koperasi ni dan memikirkan koperasi ni sebagai satu persatuan saja. Jadi yang kita nak terapkan adalah ini adalah sejenis entiti perniagaan yang memang kita gunakan untuk meningkatkan taraf hidup komuniti yang kita cuba cater lah. Jadi kalau dia kurang arif, dia kena jemput lah Arif kat situ. Jemput Arif Ashraf lah ceritanya. Okey, saya setuju yang tu. Saya setuju. Sebab tu dekat office saya panggil dia Yang Arif je. Okey. So kita pergi soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua. Pandangan Datuk, apa ciri-ciri yang patut ada lah dalam diri seorang pemimpin koperasi? Mungkin dia kena kawat ke? Macam saya memang tak suka kawat sebab saya orang Athens, bukan orang Sparta lah. Okey, saya orang Athens. Perikles. Jadi mungkin kita boleh ambil daripada pengalaman Datuk untuk diimplementkan di dalam kepimpinan gerakan koperasi. Pengalaman dia boleh cerita pasal Sparta, pasal Athens ni. Kalau saya tanya pasal
to see the strap pun mungkin dia tahu ni. Datuk, kalau Datuk pergi rumah dia ada dua benda. Satu library, satu lagi dia punya game konsol. Yang mana Datuk minat? Bagus lah, terbaik. Okay, silakan Datuk. Okey, terima kasih. Koperasi ni yang paling penting sekali, first sekali 3 perkara. Ya, saya selalu sebut LAP. LAP, lab atau lab. L tu lembaga, ahli lembaga. Perlu ada satu ahli lembaga yang memang betul-betul ahli lembaga ni cukup penting, main peranan penting. Ya. Yang keduanya anggota. Anggota ni, kalau anggota tu sendiri tak menyokong koperasi tu sendiri, contohnya bila kita buat satu kedai co-op, anggota sendiri perlu beli di kedai co-op tu sendiri. Betul. Bukannya Support the business support the business, barulah. Jadi jangan kita tidak support koperasi kita berkata di belakang, kemudiannya apabila cukup tempoh tentu, kita memerlukan dividen yang banyak. Dia tak sinkron lah. Tak ada logik. Exactly. Tu. Jadi LAP. P ni pengurusan. Pengurusan cukup penting. Kalau pengurusan gagal dalam ni, maka koperasi yang besar pun boleh tumbang. Ya, itu. Jadi inilah yang kita perlu kita jaga 3 perkara. Tetapi masa yang sama juga, kepada pemimpin koperasi ni, saya pun juga melihat kepada 3 perkara asas. Ya, 3 perkara asas yang perlu ada. Yang pertama sekali, ini yang paling penting lah. Integriti lah. Integriti ni yang paling penting sekali. Sebab tanpa ni koperasi rebah. Kita pun tahu kan, tanpa integriti ni koperasi akan rebah. Dia bukan duduk di kopiah lah, integriti. Integriti ni dia bukan duduk situ. Dia duduk di hati dan juga pelaksanaan. Duduk di sini dan juga pelaksanaan. Itu yang paling penting. Yang keduanya adalah kemahiran dalam urus takbir dan juga keuangan. Betul. Ini Dia kena belajar lah. Dia puan, dia bukan setakat semangat saja. Tapi kalau kita tak kompeten, dia tak boleh semangat dah tu tapi tak boleh. Semangat tu satu, tapi kita kena kompeten. Semangat saja tak cukup. Jadi kompeten maksudnya ilmu kena ada. Macam nak hiking lah. Semangat. Hari ni hujan, hilang lah semangat. Saya cakap dengan awak benda ni dah banyak kali saya ajak awak hiking, tapi tak bergerak-gerak je tu. Kena bagi dia semangat. Kita ada ilmu ni kan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah kita perlu ambil kira. Tadi kita dah cerita pasal koperasi ni sebenarnya satu bisnes, bukan persatuan macam Sapuan cakap. Jadi mereka ni perlu berfikir sebagai usahawan. Betul. Fikir sebagai usahawan. Kalau tak dapat berfikir sebagai usahawan, maka koperasi ni akan dilihat tidak relevan dalam pasaran. Ya. Kan? Betul. Kalau kita tak fikir pasal usahawan, bukan dia sebab dia buat bisnes. Dan bukan lembaga sajalah yang kena fikir tu. Yes. The whole, tadi yang saya cakap tadi LAP. Betul. Semua lepas tu asas-asas yang perlu ada, 3 perkara asas. Satu lagi saya suka petik. Tapi kita minta maaf. SKM, tapi SKM ni perlu memantau lah perkara ni. Ya. Sebab Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri pernah berkata dalam konvensyen koperasi yang lepas, iaitu kita perlu banyak koperasi ni. Koperasi ni perlu diperbesarkan kerana ini adalah satu wadah perjuangan dalam ekonomi. Tetapi dengan kawal selia yang ketat. Kawal selia yang ketat. Ya. Supaya nak pastikan integriti itu semua. Jadi berdasarkan kepada apa yang saya cakap tadi itu penting. Betul. Jadi saya lihat bahawa alhamdulillah ketua pegawai eksekutif kita pun dah sekarang ni selepas berbincang bersama kita ke arah situ. Betul. Dan masa yang sama banyak kursus-kursus yang perlu dibuat. Jadi bila saya melihat, saya melawat tempat-tempat kita berkursus, saya rasa seronok. Sebab apa? Kursus ni ada ilmu. Kan? Jadi itu ilmu. Kalau koperasi sendiri tak ada ilmu, SKM sendiri tak ada ilmu, maka susah. Ilmu. Saya selalu tekankan bahawa pepatah Arab sendiri mengatakan, kan? Pepatah Arab kan, atlubul ilma atlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu daripada buaian lahdi itu lahat sehingga ke liang lahat. Masa dia sampai ke liang lahat tu, betul. itu pun dia ada kat situ cakap ya Abu bin apa kan. Diajar lagi kat situ. Jadi ilmu ni kita perlu ambil. Jadi antara kursus atau workshop yang mungkin boleh kita tengok dalam hal ni kepada koperasi dan juga mungkin SKM sendiri adalah pertama berkenaan dengan governance dan fiduciary duty. Jadi governance satu, fiduciary, how you nak, macam mana nak manage.
aset, macam mana manage kewangan, apa semua. Ini penting. Jadi itu satu. Yang keduanya adalah transformasi perniagaan dan juga keupayaan untuk digital literacy. Betul. Sebab sekarang ni kita menuju ke arah situ. Betul. Ini bukan satu keistimewaan, tidak. Ini satu keperluan. Betul. Kalau AI apa semua sekarang ni dah satu keperluan. ya, kita boleh cakap pasal AI, pasal apa pun, tapi macam dulu apabila satu masa dulu kita bercakap pasal dunia cyber. Sebab tu kita ada Cyberjaya. Kemudian multimedia. Kita ada sampai ada multimedia university. Dulu semua orang bercerita, satu Malaysia ni cerita multimedia. Kemudian sekarang ni dah cerita pasal AI. Sampai satu dunia cerita pasal AI. Sampai ada Cyberjaya lah kita cerita pasal tu, betul kan? Jadi maksud dia sekarang ni dah dunia AI. Kita tak tahu dalam masa akan datang ni Apa lagi? dunia ni dalam dia evolve dalam bentuk yang bagaimana. Tapi buat masa sekarang inilah dia AI. Sebab saya dengar AI ni daripada Tu baru nak tanya. akhir tahun 90-an ni. 90-an dah dia. 97, 98 masa tu kita dah cerita pasal artificial intelligence. Kita tak sebut AI lah pada masa tu, kita sebut penuh artificial. Cuma dia tak se-commercial sekarang lah dulu. Yes. Dulu Jadi sekarang ni dah yang ni yang perlu kita buat. Betul. Dan satu lagi, kita tadi bercerita berkenaan dengan minda tentang usahawan kan. Betul, Baru berfikir sebagai usahawan. Maka ni kena ada kursus-kursus berkenaan dengan macam cooperative entrepreneurship mindset. Ya. Kita kena buat indoktrinasi ni. Betul. Indoktrinasi bukan Ya. apa je buat indoktrinasi kan. Tapi maksud dia indoktrinasi dalam cara yang bagus. Bukan macam zaman Mao tu. Bukan. Jadi ini indoktrinasi yang begini adalah bagus. Jadi macam barulah koperasi itu boleh bergerak. Jadi itu yang saya lihat bahawa kita perlu ada pemimpin koperasi yang bukan sahaja pegang jawatan. Pemimpin koperasi ni bukan sahaja pegang jawatan, tapi bawa nilai. Mana knowledge savvy semua kena ada kan? Ya. Semua tu. Kena ada perkara tu. Baik. Bukan saja berada di atas tu. Saya rasa salah satu kriteria penting untuk jadi lembaga ni mungkin boleh difikirkan lah untuk kita letak expert matter di dalam Subject matter expert. Betul. subject matter expert sebagai one of the criteria yang perlu kita ada bagi seorang lembaga, ahli lembaga koperasi. Jangan mati orang kata nilai nyala rasa untuk mencari satu benda lah baru. Yang macam Datuk sebut tadi apa, tuntut ilmu sampai ke liang lahat tu. Betul. So dia dah 70 pun dia tak mau belajar. So kena juga, dia kena juga. Betul. Selagi hayat digandung badan Ya, betul. So apa soalan? Okay, untuk soalan yang ketiga ni saya nak sentuh sikit tentang peranan belia dan juga macam mana Datuk melihat belia boleh bersama gerakan koperasi untuk membangunkan komuniti koperasi kita. Sebab saya tengok contoh macam yang Encik Arif cakap, sebelum kami menyertai SKM kami tak tahu pun apa itu koperasi. So, kami hanya explore tentang koperasi tu bila kita di dalam gerakan. Kat sekolah pun tempat kadang simpan duit je tahu. Saya beli coki-coki je datang sekolah dulu dekat koperasi. Beli buku. Ya, Beli buku, beli pemadam. Lepas tu marah minta duit lagi. Jadi macam mana pandangan Datuk ataupun idea Datuk untuk kita lebih mendedahkan gerakan koperasi ni kepada belia so that kita dapat tarik minat belia dan seterusnya mungkin pelapis kepada gerakan koperasi di masa akan datang. Terima kasih. Soalan yang bagus tuan. Sebab apa? Belia ni adalah keutamaan SKM. Belia adalah keutamaan SKM. 2 kali saya ulang. Arif dengan Sapuan. Belia adalah keutamaan. Sebab belia ni bukan pelengkap. Kita jangan pandang belia ni sebagai pelengkap. Tapi belia ni adalah penentu masa depan koperasi. Betul. Bukan pelengkap. Kadang-kadang dia tempel satu program, tempel lah Mereka ni adalah sebenarnya masa depan koperasi. Jadi saya selalu menyantuni koperasi-koperasi dan selalu apabila membuat pocket talk apa semua, saya akan sentiasa galakkan beliau. Dan untuk tahun depan pun, untuk tahun ni kita dah beberapa program sedang berjalan. Tapi untuk tahun depan sebenarnya kita terang merancang satu program untuk memperbesarkan banyakkan lagi beliau. Yang ni saya dipahamkan kita buat masa ni kita ahli dalam koperasi untuk beliau ni ada 87,000 anggota. Beliau kan. Jadi mungkin kita
untuk tahun depan kita perlu gerakkan lagi ni bersama-sama dengan persatuan-persatuan belia atau majlis-majlis belia yang ada, sama ada di peringkat kebangsaan atau peringkat negeri, untuk kita tentukan bahawa belia ni faham tahun ni. Terutamanya, minta maaf Arif dengan Sapuan, mereka yang mungkin tidak ada arah. Bukan tidak arah, macam mana maksud dia, mereka yang mungkin Ketinggalan. yes, ketinggalan. Saya dah menyantuni beberapa koperasi ni. Salah satu koperasi itu adalah yang mereka berada di satu tempat, ya, dalam 30 orang, yang mana mereka sebenarnya mereka tak nak keluar dari situ kalau boleh berada di situ, atas sebab ada produk pelancongan yang boleh mereka dirikan. Tetapi mereka tidak tahu bahawa sebenarnya dengan koperasi lah mereka boleh bergerak. Jadi kebetulan pada masa itu, apabila saya ditaklimatkan oleh pegawai kita di peringkat negeri, ada belia yang begini, maka kita pergi. Dan kemudiannya kita bagi pemahaman kepada mereka. Alhamdulillah. Dan kita linkkan mereka dengan beberapa agensi setempat negeri. Ya, jadi alhamdulillah telah bergerak dan mereka Dah daftar lah. dah daftar dah, dan mereka rasa seronok bahawa inilah untuk dia pergi. Saya tak nak mereka nanti keluar, saya maklumkan, saya tak nak nanti you all keluar daripada sini, beberapa orang, daripada 30 orang mungkin 10-20 orang keluar, kemudian berada mungkin di bandar-bandar besar, tapi tanpa ada hala tuju yang kita Betul. Untuk tempatan. saudari. Yeah. Betul. Jadi di situ maka ini you adalah orang lokal di situ, maka buatlah semata. Sebab dulu saya pernah berada dekat Besut, bila kita selia koperasi kat situ, saya pun menghadapi kesukaran bila drain semua pergi ke bandar. Betul. Kan? Jadi siapa yang nak tengok akaun? Akaun ni satu benda yang kena ada ilmu teknikal dan sebagainya. Jadi kalau kita SKM nak jaga 180 buah koperasi, Kita menang tangan. kita tak menang tangan lah. Betul. Jadi kita perlukan anak-anak muda ni untuk berkhidmat lah di tempat tersebut lah. Betul. Dan saya galakkan koperasi-koperasi belia ni, dan mereka belia yang ingin mencuba koperasi, yang mana memang sedang giat sekarang ni. Pengarah-pengarah negeri, semua pegawai wilayah kita pun memang giat untuk belia ni, maka kita galakkan untuk belia-belia ni berada dalam kelompok koperasi. Antara koperasi yang boleh diceburi untuk golongan belia ni adalah koperasi digital. Saya ulang balik lah. Koperasi digital ni, e-dagang, gig, services, apa lagi, kreatif, ekonomi kreatif, semua ni. Yang keduanya koperasi sukan. Sebab semua muda-muda, macam you all muda-muda, koperasi sukan rekreasi. Kan, kita ada koperasi yang agak muda, yang buat paragliding pun ada. Kan. Jadi dah tahu tu. jadi itu yang nampak menarik. Ada 2-3 koperasi yang buat begitu. Kita galakkan lagi. Kalau ada koperasi lagi yang ingin buat gitu lagi dengan keadaan tempat yang sesuai, maka kita galakkan juga. Lepas tu koperasi belia yang yang buat inovasi. Drone, EV, drone memang ada. Cuma mereka belum pergilah ke yang lebih daripada tu. Saya harapkan bahawa satu hari mereka akan pergi ke pergi kepada agroteknologi, mungkin kepada EV, sebab ramai daripada belia-belia ni sebenarnya mereka ni berkemampuan dari segi knowledge dan juga idea. Betul. Kan, kita kena memberi peluang, beri peluang mereka untuk mereka terlibat mungkin dari segi R&D. Baru ni saya pernah berbincang dengan pihak pengurusan tertinggi. Kita tak ada koperasi yang betul-betul buat R&D. Ada, tetapi tidak begitu komprehensif. R&D ni sebab penting dari segi sekarang ni. Kalau kita lihat hala tuju negara kita dari segi tadi kita cerita dengan keterjaminan makanan, teknologi, Betul. kan, apa yang perlu kita bawa. Maka ini kalau kita terjemahkan kepada belia untuk buat, maka mereka belia boleh terlibat dalam perkara begini. Mereka ni ramai yang bijak sebenarnya, Arif. Betul. Okay. Cuma kita tak explore mereka. Macam baru-baru ni Datuk rasmian program aksi asas kesuanan koperasi belia lah. Ya. Pandangan Datuk macam mana? Idea-idea inovasi, sebab saya tengok sendiri dia bukan saja inovasi, ada evolusi pun ada. Naga berwajah nangka pun ada. Saya tengok teknik. Aiskrim nangka tu lah. Dia punya maskot tu. Betul. Tapi saya tak tahan ke lah aiskrim nangka tu boleh sesedap itu. Nangka tu yang daripada Lahad Datu tu? Nangka yang tu sago.
Melaka. Daripada Melaka. Melaka. Daripada Melaka. Saya berbangga sebenarnya sebab saya ni sendiri sebenarnya terlibat dengan R&D dulu. Saya cukup minat RDI lah kita panggil, Research Development and Innovation. RDI nama baru. Kita berhenti sampai D. Sebab inilah untuk future. Kita mungkin perlu, bukan mungkin, kita perlu bagi peluang. Kita tengok kat mana talent yang ada dan kita jadikan belia yang begini dalam satu koperasi. Contoh macam belia yang sekarang ada beberapa koperasi belia yang dalam e-sport. Kan. Bikin ni bijak ni masuklah e-sport ni main apa Saya purba lah, belia purba. PUBG Mobile Legends apa. Saya zaman Half-Life dengan Counter Strike tu kan. Sama kata tu. Semua kan. Sanggup fly dulu ni. Jadi ini yang kalau kita tengok bahawa belia ni kena bagi. Sebab apa? Contoh dalam pertanian. Pertanian dari segi advanced mechanization belum berapa ni lagi. Itu innovation penting. Contoh dalam peladangan kan. Mungkin mechanization yang kita ada dulu adalah hanya melibatkan pemetik buah. Tetapi tak ada benda lain yang mungkin kita ada benda lain yang perlu kita explore lagi. Mungkin R&D kita ada EV sekarang ni. R&D bateri ke? Bateri ni belum stagnan lagi teknologinya. Betul. Yang kita bagi peluang. Ada kita mungkin geran-geran tertentu. Kita kena explore. Kita kena berani. Betul. Jangan kita harap bahawa dia buat 5 R&D, 5 berjaya. Tidak. R&D ni bukan begitu konsepnya. Mungkin 5 tu dapat berjaya satu, yang mana dapat breakthrough. Maka itu antara yang baik. Kita kena bagi peluang. Kita kena berfikiran yang lebih ke depan daripada tu. Kita orang kena baca. Ya, kalau tidak nanti sebab belia ni perlukan satu platform yang future facing. Okey. Baik. Jadi kita kena bagi. Belia inilah paling penting. Saya macam saya maklumkan tadi, tahun depan insya-Allah kita cuba untuk dapatkan mereka kumpul dalam satu convention belia. Okey. Ni sebab ini salah satu agenda utama dalam SKM ni. Betul. Itulah kalau kita tengok Datuk yang bagi penekanan. Banyak input yang masuk bahagian 2 ni. Dan saya rasa kita kena main juga sikit pasal video aksi antara selang ni supaya kita nak dapat tunjuk gambaran lah. Kita dapat gambaran apa itu aksi sebenarnya. Dia orang pun tak tahu sebenarnya ni. Ya, betul. Mungkin kita akan mainkan sedikit highlight dan jingle untuk aksi ni. Okey, jadi kita ke sesi yang ketiga. Astro. Okey, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami dalam episod 6, episod yang terakhir, Khotimul. Nak kata ambiah tak boleh lah. Khotimul podcast art. Okay. Gitu. Macam tu. Sembang lebat, gaya mesti padu. Okey, Sapuan. Kita teruskan. Okey. Untuk segmen yang terakhir ni, kita nak lebih bersifat keterbukaan lah dan kita nak pandangan Datuk. Since kita pun bagi tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia. So semua orang pun suka melancong Datuk. Dan rasa Datuk pun dah melancong. Ada duit jalan. Ada duit jalan. Tak ada duit pun melancong juga. Tapi ikut tempat dan kemampuan lah kan. Okey, macam mana Datuk dapat memberi buah fikiran kepada gerakan koperasi bagi menyemarakkan lagi tahun melawat Malaysia tahun 2026. Dan kita pun tahu di dalam sektor pelancongan gerakan koperasi ni is quite adventurous punya sektor lah. Banyak koperasi yang buat pelancongan. Jadi mungkin Datuk ada pandangan, idea atau saranan kepada koperasi di luar sana untuk terus menggesakan sektor pelancongan di dalam gerakan koperasi. Silakan Datuk. Terima kasih. Tahun melawat Malaysia 2026 kan? Okey ni. So bagaimana kita boleh menyelahkan koperasi yang ada gerakan koperasi ini. Kalau kita lihat betul kata Safuan tadi, koperasi ni ada setengah tu sudah lama terlibat dengan pelancongan ni. Kan? Tetapi yang kita nak adalah lonjakan skala tu. Itu yang paling penting sekali kan. Jadi saya sendiri telah membuat kunjungan hormat kepada MOTEK, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi ada beberapa perkara yang kita boleh buat kolaborasi sekali di situ.
Jadi ini antara perkara. Kita kena ambil perkara ni sebab yang paling penting pasal cerita berkenaan kebersamaan tadi. Jadi kebersamaan bersama sesama agensi, kebersamaan sesama kementerian. Masa yang sama kita sendiri sebagai SKM ni, maka kita lah yang perlu menjadikan pendorong kepada gerakan koperasi untuk pelancongan ni. Ya. Jadi kita dalam ni kita kena perlu fokus sebenarnya. 2026 perlu fokus. Sebab promosi memang secara besar-besaran sekarang pun sedang dibuat, dan apatah lagi kalau kita tahun depan lagi lah mungkin lagi banyak promosi yang kena buat. Jadi antara kita perlu lihat kepada yang pertama adalah berkenaan dengan produk pelancongan berasaskan komuniti. Ini. Jadi kalau kita lihat komuniti macam tadi Sabang begitu, komuniti dalaman iaitu luar negara dan juga komuniti daripada luar negara. Kita ada homestay. Kena tengok juga homestay ni, kita kena tengok macam mana keperluan. Kena study ni. Saya faham sebab setengah ramai juga daripada pengusaha kita sebenarnya pun tahu bahawa keperluan mereka dalam negara apa dia, di luar negara apa dia. Setengah daripada luar negara tu, kalau daripada negara-negara barat, China, kadang-kadang mereka perlukan homestay yang biasa macam glamping punya style. Ataupun dia nak mengantuk rumah. Yes, duduk dengan tuan rumah. Seperti ada di Johor pun ada buat begitu. Satu kampung tu 80 buah rumah. Semua 80 buat homestay dikelolakan oleh koperasi. Kan? Jadi maksudnya everybody get the benefit. Satu. Yang keduanya gastronomi. Makanan. Kalau orang cerita Malaysia ni, tagline kita di mana-mana, pagi jumpa, dah makan belum? Dah makan, jumpa pagi, jumpa malam, dah makan belum? Walaupun dah makan. Kan? Contohnya tengok apa jadi, dah jadi macam ni dah. Malah makanan saya dia yang ambil dah tu. Tak ada, itu sikit je apa ni. Arif jangan marah. Tak ada. Sebab gastronomi ni, kadang bahasa tingginya gastronomi. Kita boleh terjemahkan gastronomi ni kepada gastronomi diplomasi juga. Sebab kadang-kadang dengan makanan kita boleh jadikan sebagai alat untuk diplomasi tau. Orang datang, nasi lemak, roti canai yang kita ada apa semua, mi sup, mi kuah. Macam-macam makanan, maka itu jadikan satu diplomasi. Dia macam mana cara kita nak jual benda tu. Jual kepada apa. Kenapa? Yang bergaduh ni kadang negeri-negeri yang dekat je. Indonesia, Malaysia je. Ni siapa punya makanan kan? Tapi yang tu kita lupakan. Tapi itu gurauan je lah kan. Gurauan. Itu kadang-kadang mereka hanya netizen yang tidak bertanggungjawab. Tetapi hubungan kita dengan negara jiran ni memang kita akrab. ASEAN ni pillars dia, kekuatan dia adalah hubungan. Memang kita. Sebab ini satu, ASEAN ni, orang di luar sana melihat ASEAN ni sebagai satu entiti pun. Satu dan 11 negara. Dulu orang pernah kata ASEAN ni sebenarnya adalah ASEAN Balkan. Dia kata dululah kan. Tapi apabila dia tengok ASEAN ni boleh bersatu hati ni, diorang pun amazed lah. Balkan pun tak jadi macam kita sekarang ni. Dengan negara Balkan. So Balkan dalam keadaan tahun 90-an, awal 90-an bergolak. Betul. Tapi apabila saya teruja apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa sekarang berada di Ethiopia, dalam ucapannya mengatakan bahawa ASEAN ni adalah kalau bukan satu-satunya, mungkin salah satu daripada entiti yang paling terselamat sekali buat masa ni. Itu daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey, balik kepada tadi. Ada homestay, gastronomi, satu lagi budaya lokal. Budaya lokal kan. Saya tengok banyak korporasi pun kan yang dah memperkenalkan budaya lokal. Ada satu ketika dulu kita melihat budaya lokal ni tak kelas. Tak ada kelas lah kan. Kita semua nak kepada budaya yang supaya orang nampak kelas. Mesti nak nampak masalah lah. Mesti nak nampak macam tu kan. Tapi sekarang ni saya tengok dah banyak koperasi yang sanggup ketengahkan budaya lokal. Ini antara yang bagus. Betul. Okey, yang kedua adalah craft dan juga produk kreatif. Craft produk kreatif ni apa dia? Iaitu maksud dia koperasi ni mesti standardkan quality dengan branding. Betul. Branding. Ada koperasi-koperasi di Sabah, walaupun termasuk di negeri lain kan pun sama, di Perak, yang mana mereka dah create branding. Kalau di Langkawi tu memang ada satu branding apa. Di Sabah pun ada satu yang top. Asia memang orang kenal. Di Langkawi pun ada yang Asia orang kenal kan. Ini dah ada branding by itself kan. Itu penting tu. Dan ketiga ni package pelancong dan koperasi. Dia maksud dia
dia kena kerjasama. Kalau betul. betul. Kalau rangkaian koperasi ni, gerakan koperasi ni bekerjasama, bergabung, jadi dia boleh buat satu macam cooperative travel network. Betul. Kau boleh siapkan Homestay contohnya. Saya pengangkutan. Exactly. Betul. Ini terbaik. Jadi barulah kita semua orang akan dapat Rasa. Limpahan touch, connected ekonomi tu kan. betul. Jadi ini masa terbaik untuk koperasi masuk untuk buat begini. Kerana buat masa ni dunia sedang tengok kita. Betul. Ya, dengan ringgit dalam keadaan yang terbaik. Betul. Ya. Lepas tu dunia juga mahu melihat satu pengalaman autentik. Ya, yang macam saya explain tadi. Lokal punya produk apa semua sekali. Jadi inilah kekuatan koperasi sebenarnya. Betul. Kebersamaan tadi tu. Balik kepada kebersamaan. Jadi kalau ada cooperative travel network tu, maka inilah yang perlu kita apa? Naikkanlah. Saya rasa selain daripada kita ada natural resources macam pantai, sungai, hutan yang cantik, kita juga apa yang saya boleh rumuskan daripada apa yang Datuk cakap tadi, kita punya culture dan makanan tu adalah sebenarnya produk yang terbaik yang kita boleh jual. Betul. Sebab kalau kita pergi mana-mana pun, contohnya kita pergi macam sekarang trending orang nak pergi Thailand, orang nak pergi Indonesia, most of them pergi lebih kepada nak tengok culture, budaya, try dia outfit bagi apa semua. Saya rasa itu salah satu cara Benda ataupun ni yang orang idea panggil yang soft power sebenarnya. betul. Saya setuju. suka bila dengar Arif cakap ni. Dia macam scholars dalam social science lah. Datuk kena melawat library kat rumah dia. Sebab dia cerita pasal soft power apa semua. Nanti dia boleh cerita hard power, cerita sharp power ni kan. Saya pun Yalah, kita boleh belajar macam Korea. Betul. Mana itu soft power lah. Jungkook Jungkook, King Jungkook. Ya. Ni kita ada. Ni awak salah orang. Tapi dia dari Kedah sebenarnya Jungkook kan. Okey, harap kita dapat koperasi-koperasi yang mendengar podcast ni boleh ambil input lah daripada apa yang disampaikan oleh Datuk. Dan memandangkan tahun depan pun adalah tahun yang agresif untuk pelancongan. Betul. Dan patutnya menjadi satu platform yang terbaik lah untuk gerakan koperasi implementkan apa yang kita telah bahaskan di dalam sesi podcast ni. Dan saya rasa kita... Dan untuk makluman Datuk, kita pun sebenarnya kita pun sambil podcast ni buat juga majalah. Semua muka sat tak banyak lah. Dan tahun ni tema kita memang ke arah pelancongan lah. Pelancongan. Untuk kita Jangan lupa pelancongan dan belia. Ya, Belia tu. Belia memang ada kita satu majalah khas lah untuk belia. Tapi saya rasa nama dia. Tahun ni kita agak agresif je lah. Kita ada Jejak, which is program di bawah dana Promosi untuk pelancongan, betul. Dan kita juga involvekan koperasi di dalam Mata Fair, which is kita ada satu segmen di dalam Mata Fair. Ya. Seperti Betul. dalam majlis. Mata Fair tu satu bagus satu. Kita ada 20 booth kan pada masa tu. Betul. 20 booth. Itu cubaan yang kata kita cuba bawa lah gerakan koperasi ni di dalam industri. Kalau ni memang tahun depan mungkin kita repeat tengok macam mana. Maksudnya kita bawa koperasi ni dalam mainstream. Betul. Kan? Cuma ada benda-benda yang kita perlu tambah baik lah. Yang tu kita kena bincang di tepi lah. Okay, saya rasa kita dah sampai ke penghujung bagi segmen kita kali ini. Dan kita dengarlah akhir kata ataupun kata-kata suntikan Datuk sebelum Datuk. Saya apabila saya berada dalam DSKM ni, saya melihat gerakan koperasi ni jadi semakin dekat dengan saya. Semakin dekat tu atas dasar bahawa ini adalah satu gerakan rakyat sebenarnya. Kita awal tadi dah maklumkan gerakan untuk ekonomi. Maka saya melihat ni adalah satu semakin dekat. Saya semakin dekat dengan gerakan koperasi. Jadi atas dasar itulah saya melihat bahawa koperasi-koperasi yang ada sekarang ni kita perlu kita polish. Sebab dan saya juga ingin mengingatkan bahawa koperasi ni bukan tentang bantuan saja. Betul. Bukan tentang bantuan saja. Koperasi ni adalah sebenarnya satu tanggungjawab bersama untuk kita membina kekuatan ekonomi komuniti. Saya ulang balik tadi. Ini yang paling penting. Jadi tahun 2026 ni kita menuntut satu ketahanan, satu kreativiti dan keberanian. Ini ulasan daripada yang atas tadi semua sekali. Jadi setiap koperasi ni saya mengharapkan untuk fokus kepada penambahbaikan,
jadi penambahbaikan bukan alasan. Betul. Bukan alasan. Sebab kalau kita banyak alasan, maka banyak kerja tak boleh bergerak. Sebab saya yakin bahawa gerakan koperasi ni boleh menjadi satu sektor yang paling dinamik dalam ekonomi Malaysia ni. Kalau kita betul satu ni. Faham bahawa kita ni, buat masa ni, kita SKM ni, kita dua tugasan yang kita buat. Itu bukan dua payung. Dari tata kelola satu dan juga perkembangan kooperatif itu sendiri. Jadi kita perlu tentukan seiring perkara ni demi kebaikan dan juga demi masa depan gerakan koperasi. Jadi itu yang saya rasa yang saya perlu tekankan di sini. Dan saya mengharapkan bahawa pegawai-pegawai SKM ni berada di tahap pengetahuan yang terbaik. Pengurusan tertinggi telah pun beberapa siri program ilmu telah diberikan, maka masa ke masa juga akan diberikan. Masa yang sama gerakan koperasi itu sendiri juga perlu meningkatkan. Kena ada inisiatif sendiri. Step up lagi. Yes. Kita dah tak boleh dah. Sekarang ni tak boleh slow and steady, spoon fed. Sekarang ni kena fast and steady. Sebab ini zaman di mana AI, IoT sedang berjalan. Kan, macam saya cukup tekankan teknikal, benda-benda yang sedang berlaku dalam pinggir sekarang. Kita kena faham geopolitik dan geostrategi sekeliling kita dan juga global dan dunia. Terutamanya boleh melibatkan AI, IoT ataupun benda melibatkan IR 4.0. IoT ni saya tekankan supaya koperasi, tadi kita pergi kepada pendigitalan koperasi apa semua. Sebab kalau kita lihat dengan data yang ada, kalau dalam tempoh tahun 2030 dianggarkan antara 29 ke 40 bilion benda secara enterprise ataupun individual yang akan being connected. Jangan terkejut besok bini kita pun ada IP tau. Secara digital. Nanti boleh Ya, sekarang ni masih kad lagi kan. IP apa semua kan, betul? Cawan, mikrofon semua sekali akan sudah digital. IP kan apa semua sekali. Kemana pergerakan pembarang. Jadi koperasi perlu melihat ni juga. Maksud saya bukan dari segi IoT atau AI tadi, tapi bergerak ke hadapan seiring dengan apa. Sebab situasi sangat dinamik. Cuba meramal masa depan. Meramal bukan meramal, kita to assess. Embrace and also kita membuat assessment. Meramal tu lain. Meramal tu macam ini jom. Kerana jom pula. Kita membuat assessment dan juga embrace. Kesediaan lah sebagai menuju ke arah ni atau tidak, betul. Tapi mungkin begini sebelum kita apa. Tapi ada perkara yang mungkin have to stay secara konvensional. Betul. Bukan semuanya perlu digital. Kalau kita lihat teknologi paling tinggi di dunia, kalau kita lihat kapal pengangkut pesawat, kan, aircraft carrier. Itu antara teknologi paling hebat. Tetapi untuk pelancaran pesawat itu sendiri, pendaratan, menggunakan skru sebagai satu dia punya apa. Di India, Dabbawala kan. Dabbawala tu tak ada nothing digital, tak ada komputer. Tapi dalam tempoh berpuluh tahun dah ada. Masih digunakan. Tapi masih digunakan dan benda tu as good as macam superkomputer punya sistem. Dalam masa tempoh berpuluh tahun saya tak ingat. Cuma hanya ada satu atau dua saja kesalahan, iaitu penghantaran makanan kan. Penghantaran makanan kepada orang di office. Dua kesilapan sebab yang satu tu sakit, yang satu I think dua sakit kata silap. Itu saja. Bukan sebab lain. Macam naik basikal dah bawa. Ya. Tapi ada sistem yang mungkin perlu begitu. Tetapi yang secara dasarnya Mana atas kita lah untuk menilai perkara itu sama ada dia perlu kekal ataupun kita perlu. SKM sendiri perlu melihat perkara ni dan gerakan koperasi sendiri. Baru kita bergerak seiring demi masa depan kan. Baik. Okey, terima kasih Datuk atas pandangan yang kata bernas dan juga padat tadi. Dan kita ada satu soalan ambush. Ni kita tak pernah ambush ni. Daripada tadi dibincangkan kan. Datuk kan sebut bila semakin dekat tu dia suruh. Tapi saya rumusan daripada tadi tu yang bila Datuk sebut Datuk suka dan akan merindui. Betul. Dia semakin dekat tu. Tapi Datuk boleh pilih untuk jawab ataupun silent lah.
Tapi kita nak tahu selepas tutup kamera lah. Okay, bila semakin dekat tu resort Raja Pubai, Datuk nak sambung ke tidak dengan SKM ni? Datuk boleh pilih lah nak jawab atau tidak lah. Saya diajar untuk berterus terang. Okey. Untuk dia berterus terang. Sebab dalam tentera, dalam perisikan ni sebenarnya ada perkara yang kita perlu terus terang, ada perkara yang terutamanya melibatkan dari segi assessment, penilaian sesuatu maklumat. Okey. Sekiranya diberi peluang memang untuk saya ingin menyambung. Tetapi perlu lihat begini. Pertama sekali adalah kita perlu melihat pengarahan ataupun kehendak daripada pucuk pimpinan tertinggi negara. Itu sekiranya masih lagi diperlukan, saya sedia berkhidmat. Tetapi sekiranya ada yang lebih layak, mungkin ramai lagi sebenarnya lebih layak daripada saya. Yang tu maka kita kena beri peluang. Begitu. Mungkin yang lebih muda kan lebih layak, maka kita kena beri peluang begini. Sebab dalam dunia sekarang ni kita tidak perlu selfish. Kita jangan selfish. Hanya kita saja. Oh, kalau tak ada saya, maka benda ni tak jalan. Semua bukan pasal kita lah. Bukan semua. It's not about us. It's about the community. Jangan kita claim bahawa dia ni saya buat, dulu masa ni saya buat, itu buat. Tidak. Kita kena betul-betul kita kena bersama, jujur. Betul. Untuk kita berada dalam komuniti sendiri. Jadi itu sekiranya sebab saya sebelum dulu pun saya sebenarnya cerita, saya ingat saya nak travel, saya nak buat vlog kan, sekali kan. Cerita pun mahir dalam kamera kan. Boleh lah. Sebab saya background saya sebagai technical dan juga sebagai ada estetik juga dalam diri saya, dari segi seni apa semua, dan juga masa yang sama sebagai technical. Jadi saya memang kalau boleh saya nak bawa SKM ni, tapi perlu melangkah bersama. Kita cerita bersama tadi untuk ke arah yang ke arah satu tingkat yang lebih tinggi lah. Itu. Dan semoga hasrat yang Datuk sebut, kalau kata pun tidak bersama kita, diteruskan lah. Dan saya rasa kita sama aja. Siapa pun dasarnya sama ya. Tapi sejujurnya lah Encik Arif, Datuk, saya rasa ni dari hati lah Datuk adalah pengerusi yang saya pernah kerja paling dekat, paling ramah, dan saya rasa senang nak bekerja dengan Datuk. Ada duit tak? Jangan sekarang Datuk, nanti kita kena cut dengan ni. Tapi betul saya cakap, saya tak pernah bekerja serapat ataupun seerat ini dengan especially mudah didekati lah. Itu. Masa mula-mula ini Lieutenant General ni. Mula kami ada satu impression macam tentera lah. Agak takut masuk tadi cakap tak betul, kena bumping ke apa. Saya expect every week kita akan ada perhimpunan dekat Dewan Perdana. Saya punya persepsi macam tu, tapi alhamdulillah Datuk seorang yang senang Datuk. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa, walaupun selepas ni ada jadual padat sebenarnya. Betul. Datuk kena tolak di satu tempat lah. Okey, jadi sekali lagi terima kasih, dan alhamdulillah kita pun dah berada di hujung rancangan, dan ini adalah episod kita yang terakhir. Mungkin siapa ada nak mungkin sekarang saya dah rasa sedih sikit. Sedih saya daripada semalam aja sedih dah. Dan mungkin tahun depan kita nak cuba buat kelainan. Jangan dedah sekarang, kita akan bagi nanti. Mungkin macam mana kita cubalah sebab sini dah 2 tahun kita pakai host dua-dua jantan. Dia macam pasu bunga kan. Mungkin tahun depan ada satu bunga kat atas tu. Pasu yang tidak berbunga kan. Jadi kita perlu ada bunga lah. Okey, tak apa, yang tu perancangan tahun depan. Just kita nantikanlah macam mana perjalanan kita untuk podcast gitu tahun depan. Dan saya rasa sampai di sini saja. Terima kasih Datuk di atas luangkan masa dan kelapangan Datuk untuk hadir ke podcast kita. Dan saya rasa Syarif, kita sebagai host utama akan menutup tirai bagi tahun 2025. Terima kasih kerana sudi menonton podcast gitu. Macam tu. Sembang Lebat, gaya mesti padu. Ya, wassalam. Assalamualaikum. Podcast gitu 2025. Gitu, macam tu. Sembang lebat tapi gaya mesti padu. Gitu, mari dengar dulu. Dengar sekali mesti tak sabar menunggu.